Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Ikhtiar. Welcome back to Podcast Ikhtiar. Welcome back to our Podcast Ikhtiar. Selamat datang ke Ikhtiar. Assalamualaikum semua, welcome back to Podcast Ikhtiar. Jadi hari ni guys, kalau korang tengok kan, hari ni lain sikit lah sebab hari ni Acu ada dekat sebelah. Sekarang ni kita orang ni, host-host yang lain rasa macam nak tak boleh cari makan lah sebab Acu sekarang nak pergi mana-mana lah guys, nak ganti tempat kita orang. Cuba tanya dia, kenapa dia dekat sini Aku pun suka lah. Sebab apa guys, kita orang tak boleh cakap ni podcast dia guys. Jadi kita kena dengar lah cakap dia. Dia nak duduk mana pun sekarang kadang-kadang entahlah, tapi layan je lah guys Asyik kena campak sini, campak sana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. So, sebelum tu kita minta lah pada semua yang melihat rakapan pada hari ini, podcast pada kali ini. Jadi saya minta semua supaya komen, share, subscribe, like dan sebarkanlah sebaik-baik mungkin perkara-perkara ini. Kerana as a niche podcast, kita perlukan support daripada semua. Dan set pun dah banyak bertukar. Bukan set je bertukar. Sekarang Acu duduk kat tepi ni. Jadi kalau host dia orang tak buat kerja dia orang, kita potong gaji, kita terus tukar. Acu akan jaga semua. Acu tanya, Acu jawab. Okay. Kita lain sikit hari ni Lain sikit lah. Tak pernah kan? Tak pernah. Nak tanya Acu mana kawan-kawan saya yang lain. Acu letak mana? Acu campak mana Acu? Dia orang ni sekarang dalam misi untuk mencari minyak petrol murah lah. Itu saya tak nak cerita lah. Kalau saya cakap kan bangkit isu lain pula kan. Okay. Jadi harga minyak turun ke naik? Kita tak tahu lagi lah. Tak tahu lah. Wallahu a'lam bisawab. Bagaimanapun hidup perlu diteruskan. Betul. Okay. Kita buat satu edisi yang belum pernah kami buat lah. Betul. Kita pernah banyak kali orang suruh cakap dengan kita untuk upgrade, untuk bagi cadangan supaya kita dapat baiki lagi podcast ni. Tapi hari ni kita buat satu up lah. Rasanya sampai sekarang kita tengok Acu dah duduk sini, mestilah ada orang lagi satu kan? Betul. Sebab apa? Ni baru dua kan? Ada satu lagi tetamu yang kita cuba utarakan. Yang kita bawa untuk korang. Khas sebenarnya sebab ini pertama kali dalam sejarah podcast Ikhtiar Malakut kita bawakan orang yang lain daripada Acu untuk duduk dekat tempat dia selalu bertahta lah. Tempat yang diambil tu adalah untuk guest actually. Kita bagi pada guest hari ni untuk berkongsi bersama kita. Ini bukan saja perkongsian mengenai gangguan tapi kita berkongsi sikit perjalanan kisah hidup dia dan bagaimana dia akhirnya bertemu dengan Acu, bagaimana kehidupan dia dahulunya yang dikongkong oleh perkara-perkara yang melibatkan perkara yang tak betul lah. Yang bukan dia meramalkan, tak. Tapi bila dalam sesi dia menjalani kehidupan tu, banyak liku-liku yang dia hadapi sampai sekarang. Jadi mestilah diorang sekarang ni, orang tengok, diorang tertanya siapa guest kita. Betul. Bagi saya dia adalah guest ni adalah seorang yang rapat dengan saya lah, dengan Acu. Daripada dulu sampai daripada merawat dekat Bandar Puteri lagi. Lama lah sampai sekarang. Jadi kawan baik. Jadi kami ni bukan saja rawat atau bantu urut, bekam dan sebagainya. Tapi kalau kita ada masalah dan sebagainya adalah macam tempat kita mengadu lah. Minta tolong ke apa, potong kayu pun Acu juga. Nak pinjam 100 pun boleh je. Tak boleh. Duit tak boleh. Nanti kalau kita pinjam duit, ini satu lagi. Allah. Kalau kita pinjam duit, kita hilang kawan. Betul, tu saya paling setuju lah. Jadi rasanya tanpa berlengah masa lagi Acu, mari kita perkenalkan guest kita pada hari ni. Selamat datang. Kita panggil Along Acu. Selamat. Acu ada? Along ada. Jadi kita serahkan podcast kita pada hari ini pada guest yang saya
saudara Along kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Acu dan tim kerana sudi menjemput saya dalam rancangan Ikhtiar. Kebetulan saya pun dijemput. Dia pun Acu pun WhatsApp tadi tanya ada free ke tak. Jadi memandangkan dah lama berkawan kan. Saya pun tak ada cerita banyak. Saya cakap dia on sajalah. Hari ni saya dijemput duduk kat tempat Acu ni, rasa macam bersalah pula. Tempat Big Boss ni. Okay, tak apalah. Acu dah benarkan, kita on sajalah. Okay Along. Alright. Sebelum tu kita minta Along kenalkan diri. Sebelum Along menghadapi masalah gangguan lah. Bila kali pertama yang Along mula masuk dalam alam mistik gangguan ni? Bercerita pasal gangguan ni, saya bermula bila saya menikah dengan isteri saya. Kemudian tahun 93. Lepas tu dalam masa lebih kurang setahun, saya dah mula nampak macam ada gangguan pada dia. Jadi itulah bermula 94 tu. Start mengalami gangguan lah. Gangguan yang tak pernah saya terfikir lah. Mungkin ujian Allah. Kalau kita cakap pun kadang bila orang yang tak kena ni, dia tak merasai, mungkin dia akan bercakap kita macam sembang kosong je. So benda ni bila terjadi kat kita, baru kita percaya benda ni ada dan ianya terjadi pada diri saya dan keluarga saya. Saya macam biasalah bila lepas menikah tu. Lepas tu dalam masa setahun lebih tu, isteri saya mula macam ada gangguan. Kadang ada masa dia diam, ada masa dia tersenyum. Dia pun macam pelik juga. Kadang tak kadang macam dia macam berborak sesama, macam ada orang berborak dengan dia. Jadi dia biarkanlah dulu. So sampai satu ketika, yang ni pertama kalilah depan saya tiba-tiba dia bertukar. Ada benda yang masuk dekat dalam diri dia. Nak tanya, masa yang betul-betul Along perasan perubahan tu berlaku, ataupun dia tadi mengatakan bahawa dia bercakap seorang, apa yang selalu dia cakap masa dia bercakap seorang? Ada dengar tak dia bercakap seorang? Dia tak macam tak dengar lah. Kita nampak perasan macam dia ada berborak, macam berbisik-bisik apa macam tu lah. Jadi sampai satu ketika tu bila benda tu masuk dekat dia, dia mulalah dia bercakap yang dia ni daripada negara seberang, asal keturunan apa semua keluar lah cakap. Bila berlaku benda tu, jalan yang pertama sekali kita cuba untuk merawat lah. Kan siapa tak sayang bini kan. So bila kita tengok keadaan macam tu, saya usahakan macam-macam rawatan untuk memulihkan dia. Masa tu tak terfikir apa pun. Bila orang sebut dekat sini ada tempat rawat baik, kita pergi. So boleh katakan merata lah saya dah pergi. Sampai satu ketika ke Johor, banyak tempat. Sampaikan macam-macam, saya pula jadi macam bila kita merawat orang yang merawat tu kan, kita tengok macam-macam pengalaman orang yang merawat tu. So ada yang kita jumpa Pak Imam, ada yang kita jumpa orang yang menurun. Jadi macam satu kisah tu, saya pergi dekat Melaka lah. Ada Pak Imam satu tu, saya dapat tahu daripada saudara saya, tempat ni boleh buat rawatan lah. Jadi bila sampai kat situ, tengok ramai. So bila ramai, kita kena ikut giliran lah. Okay. So bila ikut giliran, saya duduk kat luar, isteri saya pun kat luar, saya jenguk kat dalam.
Dan imam tu masa yang masuk, perempuan yang masuk tu katanya dia daripada orang asli. Maksudnya dia dah rasuk Orang yang tu bukan isi saya. Oh. Saya sementara menunggu tu. Itu sementara. pengalaman saya tengok. Okay, Sebelum bagus. kan saya tengok saya tengok cara dia lah. Lepas tu saya tengok dia merawat perempuan tu, dia masuk kena gangguan, dan bila dia tanya daripada mana, dia cakap dia daripada orang asli. Dan apabila dia cabar, dia cakap dia boleh jadi harimau. So bila boleh jadi harimau, imam tu cabar dia, kalau kau boleh jadi harimau, kau cakap aku. Kena cakap lah. Saya elok kira jadi ketawa pun ada. Tapi itu pengalaman lah kan. Banyak tempat. Tengok juga dia kena cakap. Teruk tak? Kena. Dia kena cakap betul-betul. Yang tu jadi imam dia cakap muka tu. Jadi kadang-kadang kita nak cakap macam mana. Itu mungkin cara perubatan dia. Mungkin dia cabar benda tu. Marah. Yalah. Kan? Kita tak tahu siapa kat dalam dia kan. Kuat ke tak kuat ke kita tak tahu. Macam-macam lah lagi. Sampaikan satu ketika tu saya nak bawa isteri saya berubat dekat Segamat. Lepas meniaga. Minta maaf Alung. Nak tanya yang dekat Melaka tu, adakah lepas tengok insiden cakar-menyakar tu, Alung teruskan lagi dengan rawatan? Tak ada. Terus balik lah? Saya balik saya kaki. Astagfirullah. Dah tak percaya lah. Kita tengok macam tu kan. Dia rasanya dia macam ni lah. Bila kita tengok perawat tu tidak boleh kawal pesakit, kita punya confidence level tu akan hilang. Kita hilang keyakinan lah. Apa yang Alung cerita ni, dia relate dengan kita yang merawat lah. Apabila satu perawat ni dia sudah tidak boleh kawal tidak boleh pesakit dia, di mana kita ada cerita dulu pasal yang nak tomoy kadang rotan dengan pipe getah kan. Dia lebih kurang macam tu. Jadi apa yang Alung cakap tadi tu kita relate dengan Ruqyah. Apabila kita cabar makhluk jin ni yang merasuk ni, kita kena tahu macam mana nak kawal dia. Faham? Tapi malangnya perawat ni kena cakap pula. Dia mungkin tak, kita tak boleh salahkan dia lah. Yelah. Mungkin dia dah terlampau ramai dia rawat, dia dah rasa yakin bahawa kalau gangguan macam mana pun dia boleh handle. So malangnya Buku bertemu dengan ruasa. kena cakap muka, pedih lah. Aduh, jadi kelakar. Yang tadi Adija tanya sama ada Alung dia terus rawatan atau tidak. Tak lah. Lepas Melaka tu? Melaka banyak lah. Saya tempat rawatan ni ada yang saya pergi tempat, ada yang kena makan timun. Cerita lah yang itu. Ada yang pakai duri landak. Duri landak tu masuk dekat kaki tu, dia tarik macam ni. Siapa dah kena tahulah dia punya bisa. Kan? Kita yang tak sakit pun jadi sakit. Apa lagi orang yang dah sakit. Kan? Bila dia tarik macam tu, dia masuk macam tu, kita terasa. Tapi kita nak baik kan. Kita ikut je lah apa yang ni. Tapi bila dah 2-3 kali tengok benda yang sama, macam tak ada perubahan, kita ikhtiar tempat lain lah. Kita cuba cari jalan lain. Macam-macam lah. Ada yang kongsi pergi kat sini, ada yang menurun, yang boleh jadi panglima, nak ubat macam-macam, nak kena pergi ambil batu dalam sungai pakai gigi lah. Ada, seriously. Allah Akbar, yes. Pakai gigi. Ambil batu 7 biji dalam sungai, tapi kena ambil pakai gigi. Uish. Tapi bila sampai tahap macam tu, saya tak adalah pergi nak menyelam, nak ambil batu 7 biji tu semata. Itu dekat mana tu? Tu saya tak ingat lah. Ingat saya sebelah Pahang rasanya. Mengata saya Pahang, Segamat. Kita tadi sampai Melaka. Okey. Dah sampai Pahang. Okey, dah faham. Cari batu. Gigi. Tapi tak jadilah. Alung tak sanggup lah. Tak buat lah. Tak buat. Tapi ada bayar tak? Ada bayar. Yang itu tak ada bayar. Dia ada separuh yang kenakan bayaran. Kadang kita tanya juga kan. Jadi macam ni, yang tadi cakap pasal timun, makan timun tu ada, itu kat mana tu? Timun tu dekat area Kelang. Area Kelang. Dia buat macam mana? Dia tengok kita. Lepas tu dia tanya ada macam gangguan, dia cakap. Saya ingat lupa lah, minta maaf kalau salah. Dalam makan timun 7 biji. Nanti minggu depan datang balik. Tapi kita fikir secara logik makan timun je. Mana nak settle kan? So kali kedua tu saya tak ulang. Okay.
tadi kita dah dapat 3 contoh. Satu yang dekat Melaka yang kan kena cakar tadi. Lepas tu yang batu lah. Batu. Yang batu ni Pakai mungkin gigi. bukan daripada Pak Imam Bukan dan yang ni, Panglima. yang Panglima. Panglima. Dia masa dia rawat tu dia datang jumpa kita, dia buat apa? Dia jumpa kita lepas tu dia cakap terus bawa pergi cari batu. Tak ada, kita jumpa dia. Bila dia menurun, benda tu masuk. Menurun lah. Dia menurun, okay. dia masuk. Tu dia bagilah salah satu cara untuk sembuhkan ni, kena cari batu 7 biji kat dalam sungai tu. So kita fikir kita jekan je lah. Pergi balik, lepas tu saya tak pergilah. Saya tak ambil, tak buat benda tu. Asal nampak macam pelik kan, kita nak kena sungai sedangkan nak menyelam cik batu 7 biji. Tak sempat keluar. Oksigen dah habis kat bawah. Ini bukan kita nak buka aib. Tak. Yelah. Ini adalah pengalaman orang. Ini perkongsian lah apa yang saya alami. ya? Saya sendiri alami dan ini terjadi dekat diri saya. Selama 15 tahun lah saya jaga isteri saya. Ke mana-mana pergi. Banyak lah saya pergi. Saya pun dah tak boleh nak ingat lah. Macam-macam tempat dah saya pergi. Pas Okey. Melaka tadi Along ada mention mana? Negeri Sembilan Along ada pergi. Seramat dah pergi. Seramat. Dekat sebelah Pahang dah pergi. Dekat Melaka pergi. Dekat Seramat ke Johor lah. Banyakkan situ. Lepas tu ada area-area kat sini. Yang mana-mana dekat area Meru pun ada. Yelah, bila orang cakap boleh berubat kat sini, kita cubalah kan. Tapi kadang ada yang dah berubat, dia cakap dah 2-3 kali dah okey. Tapi bila balik rumah kadang lepas 2-3 hari dia datang balik. So ada masa kadang ada satu tempat tu saya pergi. Dia macam mana saya cakap, dia tahu yang isteri saya ni ada ruang. Jadi dia boleh pinjam, masukkan orang lain punya ke dalam dia untuk bercerita. Sebagai medium lah. Sebagai medium. Antara semasa dalam rawatan tu lah, apa yang nampak perubahan pada isteri yang sebenarnya? Yang adakah dia ni cepat marah ke? Ataupun dia tak nak buat kerja ke? Ataupun dia selalu dalam keadaan yang takut ke? Apa yang kita nampak dengan pada isteri? Ada masa dia macam takut. Masa kadang-kadang dia macam marah. Sebab tu kadang-kadang bila kita ni, selalunya tak tahu lah orang cakap kes penceraian ni kadang bila jantung asut kita kan macam panas. Saya boleh bertahan selama 15 tahun ni. Bila dia marah, jadi saya rasa sejuk, saya buat tak tahu je. Kalau saya marah, dia marah, mesti meletupnya kan. Masa tu mungkin apa-apa perkataan akan keluar. Jadi bagi saya diam je. Kalau dia marah, saya biarkan je. Saya dah tahu kadang bukan dia. Mungkin bukan dia dalam tu. Buat dia marah untuk cari jalan untuk saya berpisah dengan dia. Adakah isteri Along jadi macam tu? Along tahu ke yang sebelum bernikah tu dia memang dah ada masalah tu? Ataupun memang betul-betul lepas nikah baru dia jadi macam tu? Lepas nikah dalam setahun tu baru dia gangguan. Gangguan ni pun bukan macam orang hantar dia macam tak tahu, mungkin sebelum tu pun dia tak tahu. Macam sebelum ni macam Along pergi duduk kat pusat rawatan dengan Acu kan. Kadang-kadang yang datang bawa, kita rukiah yang datang, yang bawa pun sangkut masuk. Dia jadi macam contoh ada sekali tu dia mak dia bawa anak dia. Bila kita rukiah anak dia, mak dia jadi rimau kat atas kursi tu masuk. Sedangkan dia ingat anak dia sakit, dia tak tahu dalam diri dia ada jin tu yang duduk. So, bila kena ayat rukiah tu, dia pun rasa panas, dia pun keluar sekali bercakap. Saya jumpa Acu dalam tahun 2008. Sebelum tu saya pergi kat mana-mana. Kemudian final tu yang sebelum Acu ada satu tempat lah saya pergi. Yang tu saya habis beribu. Setiap kali saya jumpa, dia kenakan bayaran. Setiap kali jumpa bayaran. Kemudian dia akan macam katakan yang dekat belakang rumah ada benda duduk nak datang lah, nak bunuh isteri apa semua kan. Jadi kita macam takut lah. Bila kita rasa takut, cakap cepat datang kat sini, kita rawat. Pergi.
Kadang baru balik habis berniaga, kadang baru duduk dapat call cakap, oh ada benda nak ni masuk, datang nak apa, nak sihir apa semua. Datang. Bila kita datang, dah rawat, mula-mula ikhlas. Lepas tu dia kenakan bayaran. Lepas tu makin lama makin naik. Jadi kita macam, kita orang macam kena, yalah, macam dah dibuka lah. Ikut je apa dia cakap. Macam kita takut kan. Macam kita tengok sebelum ni dia boleh bawa benda tu keluar, dia boleh bawa benda ni masuk kan. Jadi dia cakap dah tak ada, sekejap ada balik datang. Sampaikan satu ketika tu, bila balik di perawat tu, isi saya jadi macam orang yang tak tahu siapa diri dia. Dia kosong. Dia nak pergi bawa dia berlari, dia tak tahu siapa dia, nak pakai slipper pun tak reti. Dia jadi totally kosong. Memang saya pun dia tak kenal. Dia tanya siapa ni? Sampai macam tu. So bila dah jadi macam tu, saya call balik yang sebelum jumpa Acu ni, dia cakap bawa datang balik. Dia buat rawatan apa semua, tak tahulah. Dia masukkan balik ingatan ke apa, okey balik. Jadi dia ada macam ni, sekejap okey, sekejap tak okey, sekejap okey tak okey kan. Jadi kita macam rasa apa, bila sakit je kita pergi je. Bila tak sakit kita okey, lepas tu tak sampai seminggu kan kena datang balik. Bayaran tu bila dia dah merawat, takkan kita cakap tak nak bayar pula kan. Dah dia tetap kan. Jadi kita carilah duit bayaran. Jadi selama mana kadang-kadang selama mana saya berniaga, orang tengok kadang nampak kita berniaga ni untung. Ada untung, senang. Tapi Allah uji saya, setiap apa yang keuntungan yang saya dapat tu habis pergi berubat. Duit saya tak ada, habis berubat macam tu. Setiap kali dapat, habis ke rawatan. Kita dah dengar Alung dah sampai tahap rawat yang terakhir tu lah. Tapi untuk turunkan kadar, sebab kita tengok Alung dia agak tense sikit. Teringat cerita lama macam mana susah dia masa rawat isteri. Nak tanya, kalau tuan-tuan nak tahu, dekat Kelang ni, Port Kelang lah, Port Swettenham kan, ialah satu tempat di mana ada satu kelab basikal tour. So Alung ialah kolektor. Kolektor basikal tour. Dia, ayah dia, tengok saya kenal Alung sampai tahap macam mana. Ayah dia, adik dia, semua kaki basikal tour. Dia ada Benipatin, basikal yang tayar besar depan, kecil belakang. Itu kalau kita tak boleh buat wheelie. Nak naik pun tak boleh. Kalau lelaki naik tak boleh, masuk hospital tu, nanti ada problem dekat dia punya tu. Jangan main. Okay. Jadi berapa banyak basikal Alung ada? Dekat ni tinggal 25 biji lah. Tinggal 25 biji Pada totalnya keseluruhan berapa? Total dulu 30. 5 dah jual lah. Banyak sangat pun dah tak ada tempat nak letak. Alung cerita sikit Long, mana Alung beli basikal tu, bagi diorang dengar. Okay. Mungkin ada yang tengok podcast ni kenal saya lah. Saya ni tak tahulah, macam biasa je kita mengata kan. Saya ada satu kelab basikal dekat Port Kelang ni. Nama kelab kami Port Swettenham Classic Bicycle. Jadi kelab ni tubuhkan dalam tahun 2008. Dia punca je. Sebenarnya saya tak ada pun minat basikal klasik ni dulu. Jadi bila adik saya yang bekerja dekat Kedah tu, dia sampai 2008 dia balik ke sini, dia bawa sebiji basikal tua. Basikal tua, hopper, saiz 28. Kemudian dia bagi dekat ayah saya. Jadi ayah saya tengok minat, tapi tak boleh nak bawa pasal basikal tu tinggi. Dia cakap tak sesuai. So dia cakap, Long, kau ambil lah basikal ni jap. So bila ambil basikal tu, kita kayuh, teringat bila kita kayuh basikal dulu dia ada speed kan. Bila kita kayuh tu dia ada bunyi tik 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 tik. Jadi bila kita kayuh dengan bunyi speed tik 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 tu, syok betul lah, dia punya feel lain macam. Kalau orang yang minat basikal dia tahulah. Kalau yang tak minat dengar tik 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 tu tak ada apa pun. Jadi bila saya kayuh tu rasa macam best juga basikal klasik ni kan. Start daripada situ lah. Carilah.
pergi Kedah dekat apa mana-mana tempat yang ada basikal lama kan cari. Tapi masa tu jumpa yang biasa-biasa je lah. So bila dah masuk dalam dunia basikal klasik ni, adik saya yang 2 orang ni pun ikut, abah pun ikut. Jadi kita orang berempat ni pakat lah cari basikal yang model yang rare-rare lah. Kebanyakannya saya beli dekat eBay. Oh, eBay. eBay UK. Pasal kita Malaysia ni jajahan British. Banyak basikal daripada Inggeris lah. Kalau yang macam Belanda, Indonesia ada banyak basikal Belanda, jajahan Belanda kan. Ada banyak macam model-model yang Belanda keluarkan. Jadi kita cari basikal yang modelnya rare-rare ni kat UK. Jadi saya minta tolong kawan saya lah. Dia selalu bawa keluar basikal daripada sana ke sini. Kalau ada model yang kita minat tu, kita minta tolong dia beat kan, bawa balik sini lah. Yo, kalau ni bukan biasa-biasa, kabel besar juga ni sampai UK. Boleh lah. Itu adalah cerita basikal lah. Sampai kita orang pun tahu siapa-siapa yang tak tahu, ada selebriti yang ikut, yang janggut siapa? Yang jual minyak, janggut siapa? Jalaluddin Hasan. Kan, yang jual, yang jambang tu, ya Allah, ya Tuhanku, nama dia saya lupa. Popular. Tak apa, kalau Acu ingat nanti Acu bagi tahulah. Yalah. Kalau janggut-janggut saya ingat Acu je. Acu pun Siapa? selebriti juga. Siapa yang dia jual minyak, sapu janggut, yang Adoyo. Wak Doyo. Oh, Wak Doyo. Astagfirullah. Astagfirullah. Saya punya lah ingat Jalaluddin Wak Doyo. Tak teringat nama. Saya kau Wak Doyo, nama saya Alija. Okay. Ada yang terlibat dalam dan dia selalu melakukan run lah. Kal, kumpul, Kelang. Acuan ikut lah. Kelang, Negeri Sembilan dan sebagainya. Kalau tak silap 2012 ada. Saya daripada rumah, saya bawa kayu basikal Acu ada macam tu. Kita pusing Kelang dengan Mirul. Pusing Kelang. Ada gambar dia ada lagi pun. Oh. Dia simpan lagi. Masa tu Acu handsome lah, slim. Ya ke? Sekarang pun handsome juga. Yalah. Dah gemuk. Saya tak cakap, Acu cakap. Okey, jadi lepas buat basikal tu Acu, selain tu Alun juga peniaga nasi lemak Memang daripada dulu meniaga ke macam mana? Along start meniaga nasi lemak tahun 2000. Masa tak silap 99 tu gawat. Lepas tu berhenti kerja. Tak ada basic pun meniaga masak ni apa semua. Oh? Jadi ayah mentua cakap, kau meniagalah nasi lemak kat tepi sempang tu. Nanti fikir nak meniaga macam mana. Pegang senduk pun tak kerti. Tapi berbekalkan lah. Sebelum ni Along ada bekerja dengan kakak angkat Along. Dia restoran dia Dapur Melaya. Dia ada satu restoran nama Dapur Melaya. Dulu dia dekat Tanjung Gila, ada kedai makan. So masa Along kerja dulu, bila time lunch, Along selalu tolong lah. Tolong dia jual nasi ayam, mi kari. Jadi dekat situ timbul minat lah meniaga. Dan kemudian lepas kahwin tu dia cakap macam ni lah, dia ajak kerja dengan dia. Dia ada satu restoran dekat KLCC, Picnic Food Court, second floor. Masa tu dia buka kat sana. KLCC So tugas Along masa tu jaga kedai dekat Port Klang dengan kat KLCC tu. Okay. Masa KLCC tu dah start sakit. Jadi kesian lah masa tu. Masa anak yang nombor 1, nombor 2 tu diorang kecil lagi. Along keluar pagi pukul 4 pagi. Pergi pasar Coket. Kemudian jaga KLCC. Malam pukul 10 tutup. Sampai rumah lebih kurang dalam pukul 12. Jadi kadang diorang tak jumpa Along. Pagi Along dah keluar pukul 4 pagi. Diorang bangun Along tak ada. Bila Along balik pukul 12 diorang dah tidur. Jadi itulah. Kalau dia nak jumpa, dia kena datang KLCC lah. Masa tu Alun duduk mana? Duduk Port Klang. Duduk Port Klang, ulang-alik memang KLCC. asal Port Klang lah. Bulang lah. KLCC setiap hari. Oh, masa tu memang dah sakit. Memang dah sakit lah kan? Itu akak kan lepas kahwin dia dah sakit. Tapi kadang dia on off. Kan? Kita tawakal lah. Sampai satu ketika tu ada masa
Alung dah siap nak pergi solat Jumaat. Okay. Dah siap nak pergi. Bila nak keluar rumah tu, dia rasuk lah benda tu masuk. Bila benda tu masuk, dia macam, yalah, bila rasuk, orang tahulah kan dia jadi macam yang tak betul. Dia bercakap apa semua. Tak jadilah nak pergi solat Jumaat. Kejap. Apa yang dia cakap selalunya masa dia rasuk tu, apa yang dia cakap dengan lu? Banyaklah. Dia kadang bila dia masuk, dia boleh jadi puteri, dia boleh jadi panglima, dia boleh jadi nenek kebayan, macam-macam dia boleh jadi. Tapi dia cakap tu bahasa yang kita faham. Dia cakap kadang dia cakap bahasa seberang pun ada. Macam-macam bahasa ada boleh cakap. Nak tahu apa yang selalu dia cakap. Yang boleh ingat lah. Bagi contoh 2-3 perkataan. Biasa yang dia cakap ni lah, dia macam tak suka saya. Dia tak suka Alung. Dia tak suka Alung pasal apa? Macam dia cakap Alung ni tak tahulah kalau ikut basic saya ni bukan belajar pandai pun, tapi dia cakap susah lah bila Alung ada dekat dengan dia tak boleh nak buat something. Dia cakap macam ada benda defend lah. Alung halang. Dia cakap kau ni boleh tak, dia cakap kau jangan ada dekat sini, bila kau ada dekat sini aku panas. Dia cakap dia rasa panas, tak tahu apa yang ada. Macam Alung biasa je kan. Itu balik pada solat Jumaat. Bila dia rasa tak selesa, dia akan masuk lah. Bila masuk dia marah-marah Alung lah. Dia cakap kenapa tak lepaskan je lah, apalah macam-macam lah. Tapi kita tak ada tuduh lah orang buat dia ke apa kan. Pasal dia benda tu semula jadi. Dia mungkin dah ada dekat dia sebelum kahwin, tapi tak tahu. Macam tadi Alung cakap kan, yang bawa anak dia tak tahu dia ada. Bila kita rukiah anak dia pun masuk. Ada benda gangguan kat dalam dia. Macam tu lah lebih kurang. Dan balik pada yang kes solat Jumaat tu, yang dihalang tak bagi pergi tu? Kan tak dia pergi. Takkan kita nak tinggalkan dia macam tu. Dia masuk kan, siapa yang nak jaga masa tu? Jadi kita kena tengok lah. Takkan Alung nak pergi solat Jumaat, dia seorang kat rumah macam tu. Jadi tak betul. Kan kalau dia buat ambil pisau ke apa dia tak naya. Maksud dia nampak jin tu dia ganggu supaya suami dia tidak boleh pergi solat Jumaat. It's a simple thing. Benda senang je. Dia apa yang dia buat ialah dia bagi timbulkan kegusaran dalam rumah. Tak ada kaitan apa pun. Bila dia kena rasuk, tak boleh pergi sembahyang Jumaat. Semata-mata nak perhatikan benda tu di dalam badan orang. Betul, kan? faham. Bahayalah. Tadi rasanya minggu lepas, episod yang lepas kita cerita pasal Dasim. Betul. Dan masa tu Aniza ada tanya, adakah Dasim ini boleh menyebabkan gangguan seperti rasuk dan sebagainya. Tapi kes ni bukan Dasim. Kes ni adalah satu kes gangguan yang menyebabkan isteri ini tidak dijadikan alasan supaya jangan duduk dekat dengan suami. Kalau duduk dekat suami, dia akan jadi panas. Lepas tu dia muka dah tak selesa, dia rasuk. Dia menjadikan suami itu sebagai satu punca, punching bag. Dia jadikan punca untuk bercerai lah sebenarnya. Dia memang nak dorang ni bercerai. Faham. Tapi dia cara yang dia buat tu amat halus lah. Kalau masuk puteri, nanti dia macam lembut sangat lah. Dia akan lembut sangat. Bila dia masuk parlimen, dia jadi macam tangkas sangat. Jadi pada orang yang tidak ada pengalaman, orang yang baru terkena benda-benda macam ni, dia akan jadi pelik. Ni kalau dia bersilat kan, habis aku. Kalau dia jadi nenek kebayan, bercerita mengenai ubat dan sebagainya, tak dengar cakap dia, mati aku. Dia jadi macam tu. Betul tak? Jadi sampai satu ketika tu, bila mereka ni berniaga, bila keluar nak cari rezeki je sakit. Ada tak Long benda betul macam tu? Cuba Long cerita pasal benda yang ganggu masa cari rezeki, masa berniaga tu dulu. Kalau ingat Long lah, ada sekali tu masa tu kita tengah berniaga. Dia macam biasalah dekat, bukan ada kedai pun, kita berniaga tepi jalan pakai payung je. So masa tengah nak bungkus nasi tu, Long pandang dia senyum. Astagfirullah. Bila dia senyum, lepas tu tanya dia, kenapa? Dia cakap, tengah borak dia. Dia cakap depan dia ada 2 puteri.
Dia tengah borak. Dia macam 3 orang borak. Dia bercakap dengan ni. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia pandang ni. Dia borak dengan ni. Tapi dia borak tampak dia macam cakap dalam hati. Macam dia borak dari senyap tau. Macam tak ada suara. Lisan senyap. Dia borak. Lepas tu dia senyum. Lepas tu dia cakap tengah buat apa? Cakap tengah borak dengan 2 orang ni. Ya. Sampai satu ketika dia boleh berborak dengan yang 2 depan ni. Dia cakap ada 2 dekat depan ni. Cakap tengah borak. Dia cakap borak lah. Dia nak berniaga ni cakap. Borak lah, saya tengah busy ni. Ada tak dalam sebab Alung bawa isteri berniaga juga Masa jadi tu ada tak? Kak Long berhenti kerja, kita cari rezeki 2 orang lah. Kita berniaga. Tu minta Kak Long berhenti kerja. Nanti dia jaga satu tempat, Alung jaga satu tempat lah. Kita pecah 2. Kami susah masa tu. Dengan anak-anak yang nak belajar. Ada yang masuk college, perlukan duit. Jadi kalau tak berniaga, mana nak cari rezeki kan? So all out lah. Siang malam berniaga. Sampai satu ketika tu, kita dah terlampau letih. Alung bawa kereta terlelap. Balik berniaga. Masuk bawah lori hantu parking tepi jalan. Alung masuk terlelap. bawah lori? Yes. Lori parking, lori hantu, lori pasir tu. Alung tengah bawa, masa tu Alung pakai wagon lah. Kita lama yang belakang panjang tu. Bawa kereta tu. Bawa tiba-tiba terlelap. Tahu-tahu je, boom. Dia tengok bawah lori. Astagfirullah. Bawah lori. Alhamdulillah tak kuat lah. Dia masuk bawah lori tu. Lepas tu masuk gear reverse balik, tengok depan dah habis lah. Dan pernah juga Alung bawa kereta terlelap masuk dalam longkang pun ada. Nak balik daripada pasar, nak pergi solat Jumaat. Tak perasan depan tu dia korek longkang. Ada longkang, dia besar kan, dia ada letak signboard, tapi kita dah penat kan. Tahu masuk dalam longkang. Aduh. Habis dah nak Jumaat, tinggal lah cakap pergi solat dulu. Nanti kemudian lepas Jumaat kita settle lah kes ni. Tapi macam-macam lah pengalaman selama 26 tahun lalu berniaga nasi lemak ni sebagai peniaga jalanan. Tapi Alhamdulillah Allah rezekikan juga 2 tahun lepas dapat kedai majlis. Sekarang ni tak berniaga lagi lah, pakai lori dengan tepi jalan lagi lah. Ada kedai berniaga kat kedai lah. Dan terima kasih jugalah kedai tu pun banyak yang acu tolong. Kita nak siapkan kedai tu, dapat kedai tu kosong. Kita buat balik pelan-pelan berdua. Macam mana nak cerita? Macam Acu cakap lah tadi. Kita dah kawan dah macam adik-beradik lah. Ada masa Acu susah nak bercerita, Alung dengar. Alung ada masalah, Alung cerita dengan Acu. Jadi Alung start jumpa Acu pun tahun 2008. Masa tu dah teruk sangat dah. Dah berubat, dah duit dah habis banyak kan. Dah tak tahu mana nak pergi. Okey, nak tanya lah Long. Anggaran Long semasa berubat tu, yang sampai terduduk tu, anggaran lah. Kita tak minta jumlah yang tepat lah. Anggaran tu berapa agak-agaknya habis? 19,000 lebih tu. 19,000. 19,000 tuan-tuan. Pastikan boleh dengan beli seorang 5. tau. Dengan seorang lah. Setiap kali datang kita ni kan, kita buat ada jugalah kita buat kira-kira, kita tengok minggu ni kena sekian-sekian, minggu ni sekian-sekian. Jadi bila dah habis berubat tu, kita tengok balik, kira-kira balik dekat 19k juga lah. Kalau kita kumpul balik. Lagi sekali nak tanya juga. Macam mana Alung boleh sediakan duit dalam jangka masa itu bukan panjang sangat Macam mana boleh sediakan duit sebanyak 19,000 tu? Dia bukan 19,000 kita dam sekali. Saya tahu, faham. Okey, kita berniaga. Orang berniaga ni biasa duit cash. Bila duit cash dapat, bila dia panggil, berapa yang ada, kadang-kadang sampai satu masa tu kita dikenakan bayaran dalam 900. Jadi saya terpaksa pinjam lah dekat adik ke, adik-adik banyak tolong. Pasal adik-adik tahu jalanan hidup kami ni kan, dia banyak bantulah. Saya cakap adik-adik pun, adik ipar saya semua faham. Jadi banyak berterima kasih juga lah pasal dia orang support. Dia orang banyak bantu, tak apa, tambah-tambah sikit kan. Sampai satu ketika kadang macam itulah, seriously cakap, duit rumah pernah sangkut, tak bayar 2-3 bulan. Pasal berniaga untung pun tak banyak. Tepi jalan bungkus je, tak ada apa, jual minuman apa semua. Setakat semata-mata untuk bungkus nasi lemak, jual macam tu je.
Tapi orang tak tahu kita punya kesusahan yang kita alami. Orang tengok macam okey je dia berniaga kan. Ada untung ni kan. Yelah. Nampak ada kereta. Kereta tu biasalah. Kita pun kereta bukan apa pun. Kereta biasa je. Tapi di sebalik kisah berniaga tu ada sesuatu yang orang tak tahu. Kita simpan lah. Kita takkan nak cerita dengan orang kan. Kita hadap lah sendiri. Selama 15 tahun jaga dia. Dan direzekikan oleh Allah 2008 tu jumpa Acu. Masa nak jumpa Acu tu pun nak tak nak. Masa tu duduk dekat, ada pindah lalu duduk dekat ada satu taman perumahan. Orang sebelah tu cakap, bukan, yang tu yang recommend yang dekat yang sebelum ni, orang yang dekat rumah lama tu lah. Yang ni dekat rumah yang Alun duduk ni. Ada anak dia datang beraya. Dia tengok cakap lah Kak Long sakit kan. Dia cakap, apa kata cuba jumpa Ustaz Zailan. Dia cakap. Zailan cakap, yelah kita dah banyak tempat pergi. Macam nak pergi tu macam rasa kadang-kadang tak tahulah. Syaitan tu cakap jangan pergi ke apa kan. 2-3 kali juga dia cakap pergilah cakap. Mungkin Allah lorongkan jugalah. Saya cakap tak apalah, kita cuba pergi. Tu Acu dekat Bandar Puteri. 2008 jumpa Acu. Biasalah Acu rawat, Acu ruqyah. Benda tu masuk. Dia bercakap dia siapa apa semua. So benda nak datang senang. Untuk pergi ambil masa. Jadi Acu nasihatkan saya sabar. Ruqyah ni bukan boleh kita buat sekali 2 kali dia clear. Jadi saya faham pun dah lama adab benda ni. Tak apalah, selagi mana boleh ruqyah kita tengok kesan dia kan, kita cuba ikhtiar. Tu Acu buatlah rawatan sebulan, kadang 2 minggu sekali datang ruqyah sampai dia dah okey sikit. Tapi dalam masa sebulan kadang benda tu datang balik. And ingat lagi lah, ni final lah. Masa tu datang jumpa Acu pun dah naik angin. Acu cakap, kau panggil yang paling besar sekali masuk dalam ni, aku nak jumpa dia punya king. Kau panggil yang besar. Aku tak nak yang kecil-kecil ni. Aku cakap, kau panggil yang paling besar sekali datang ni. Aku nak deal one to one. Dia masuk datang. So bila datang tu Acu deal dengan dia. Jangan ganggu lagi apa semua. Alhamdulillah start daripada tu dah tak ada lagi gangguan. Long pun dah semangat. Dia lebih pada mengaji apa semua, solat apa semua kan. Tengok dia pun dah okey. Tapi dalam 2 minggu ke sebulan sekali Alung bawa lagi untuk ruqyah. Dia tak nak 100% garanti benda tu dah pergi. So kita backup lah. Kita datang ruqyah sampai hingga hari ni alhamdulillah lah. Dah tak ada gangguan apa yang selama 15 tahun adab tu. Dah tak risau lagi lah. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Dan 2008 tu masa datang Bandar Puteri tu kebetulan lah duduk masa ruqyah tu. Habis ruqyah tu terpandang ni. Rabuka ni 2 biji kat tepi tu. Tanya dia gendang siapa ni. Masa tu Alung masa bujang main kompang. Jadi kita memang kaki pukul ni. Tengok ada rabuka tu tanya dia. Tanya Acu siapa punya. Cakap dulu ada budak-budak tafiz buat kasidah kat sini. Tapi bila buat kasidah ni kadang dia orang nak belajar malam. Mengganggu, takut mak bapak dia orang tak bagi kan. Jadi benda tu stop. Gendang tu terbengkalai kat tepi letak. So cakap dengan Acu, apa kata kita cuba buat kumpulan kita. Tidak kan. Itulah macam yang sebelum ni kan Tabul Al-Harab, gendang perang. Di situlah bermulanya gendang perang. Di mana kebanyakan ahli dia semua adalah pesakit Acu. Yang datang merawat. Lepas merawat, kita pancing dia. Dia tengok kasidah, dia minat. Dia pun nak join. Sinali cakap, betul Sinali. Semua yang datang semua bekas pesakit Acu. 90%. Semua yang pernah merawat dengan Acu, lepas tu kita jadi kawan. Okay? Kita jadi kawan. Tak pernah kenal. Ada yang daripada Arwah Raimi, daripada Daman Datuk Arun. Itu main rabuka yang tak boleh cakap lah. Memang satu kehilangan lah bila dia pergi hari tu. Kemudian saya tarik adik saya orkestra MS. Kaki pukul gendang ke. Saya cakap jomlah datang. Kita tengok ni. Bila dia datang, dia dah tengok gendang semua. Dia dah ni sangkut.
Lepas tu ada yang datang lagi merawat. Masa lepas saya bawa isteri saya merawat ngacu ni, saya kerap duduk kat pesarawatan tu. Kadang balik minggu lepak ngacu kan, jadi kawan. Macam-macam lah pesakit datang yang Alun tengok. Yang apa yang Gelak pula. yang gelak ada, yang jadi pontianak ada, macam-macam. Jadi bila sekarang ni kalau kita jumpa ada orang yang kena rasuk, dia jadi ni apa semua, dah tak heran lah. Kita dah tahu tu jin kat dalam tu. Sekuat mana pun dia bising kat tu, kita buat tak tahu je lah. Kita dah tahu siapa dia. Tak kisahlah dia panglima ke, dia apa ke. Bila kita dah tahu kat situ, alhamdulillah. Yalah. Dan satu lagi lah, berkat selawat ni. Macam Acu cakap, kita ni selalu macam ada majlis, kita pergi selawat kan. Macam Acu cakap, sekali kita selawat, Allah selawat kepada kita 10 kali. Okay. Kemungkinan lah, ini dah ditakdirkan 2019. Bayangkanlah daripada 2008 sampai 2019, sentiasa ada dalam majlis kasidah. So dalam majlis kasidah tu, bila kita satu-satu kasidah kita bawa tu, kita tak tahu berapa kali kita selawat. Mungkin Allah nak rezekikan lah. 2019 tu tanpa disangka, ada kawan bayi Alung telefon. Saya tanya, kau nak pergi umrah? Saya cakap, nak lah, siapa tak nak pergi umrah kan? Tapi nak pergi macam mana? Aku meniaga pun ciput je dapat. Pasang angan-angan je lah. Tapi saya cakap, betul kau tak nak pergi? Cakap, siapa tak nak pergi? Cakap dia kan. Cakap, kau pergilah. Aku bayar. Saya cakap, biar betul. Kami semalam Jumaat, Alung tengah jalan nak pergi pasar malam kat tempat Alung tu, dia telefon, ambil jalan tu borak. Kau pergilah. Aku sebenarnya sebelum ni aku pergi nak bawa kau, tapi aku terlupa. Alah, dia pergi last minute kan. Jadi dia nak tunaikan niat dia tu. Dia telefon Alung, dia cakap, pergilah, aku bayar. Kau cari mana-mana travel, bagi tahu berapa, aku bayar. Habis tu dia cakap, kau nak pergi seorang ke? Dia cakap, dah kau bayar aku seorang, aku pergi seorang lah kan. Cakap, apa nak pergi seorang? Bawa lah rumah. Cakap, tak maaf lah. Cakap, tak ada duit nak bawa, serius. Tak bayar, kau cek dua, aku bayar dua-dua. Berkat selawat. Allah bagi sampaikan apa? Menangis tu. Alun dapat call tu lepas dia cakap nak sponsor tu, Alun menangis. Masuk pasal malam, air mata aku meleleh. Meleleh. Cakap, ya Allah, cakap, punyalah banyak dosa aku ni, kau pilih ke aku kan, untuk sampai jadi tetamu kau kat sana. Dan macam apa yang sebelum ni Acu pergi, Acu cakap masa dia lalu dekat depan makam Nabi tu, pengawal tu panggil dia kan. Macam Alung pula, rezeki Alung lalu dekat depan makam Nabi tu, bila berhenti tu, tak tahulah, Alung terpandang kat dalam lubang tu, Alung nampak satu makam hijau kat dalam tu. Macam tak ada besi. Dia zero, nampak clear. Ada makam hijau kat dalam tu. Sampai sekarang terbayang lagi. Subhanallah, cakap. Masa tu kita bagi salam semua kan. Kita sekali Alun tengok kat lubang tu, aku cakap, betul ke mata aku ni? Cakap, nampak satu makam bertutup warna hijau kat dalam tu. Cakap, sampai sekarang masih terbayang-bayang lagi. Dan lepas tu pengalaman Acu cakap, kalau nak masuk Raudah, ikut orang belakang. Kan bila kita nak masuk masa tu sebelum COVID tu, dia ada sekat steps ni, kita tunggu beratur, lepas tu satu lagi masuk, baru sampai kat Raudah. Jadi masa Acu pergi, Acu cakap dia ikut satu, tak tahu siapa lah, macam mungkin Allah nak lorong kan, ikut lepas macam tu je. Benda tu terjadi kat Alung. Alung teringat Acu cakap, tengok ada satu orang ni, dia datang depan, Alung ikut dia masuk sampai pengawal tu tak tahu. Alung terus masuk kat Raudah tu, solat. Masa tu nak solat Jumaat, dah nak sampai Jumaat dah. Jadi dah bila solat kat dalam tu, lepas tu Acu cakap, buat solat lah, nanti dia tak allow. Jadi dah habis solat, orang dah ramai, bangun. Bila bangun tu, dia dah panggil, Haji, dia suruh keluar. Cakap, alamak, kalau aku keluar ni, tak dapat lah nak solat dalam Raudah ni, nak dengar khutbah Jumaat ni. Masa tengah fikir macam tu, tiba-tiba tangan ni ada orang tarik. Dekat bawah mimbar atas tu, bawah tu ada satu Pak Arab tarik. Dia tarik Alung masuk dekat situ, dia suruh duduk. Alung duduk lah kat tepi tiang tu. Lepas tu dia tutup depan tu. Rezeki Alung nampak imam naik atas mimbar bagi khutbah. Dapat solat kat dalam Raudah tu sampai habis Jumaat. Tak tahu macam mana tiba-tiba ada orang tarik. Pak Arab tu tarik.
Dia tarik Along. Cakap aku nak solat dalam raudah ni. Cakap kan Jumaat ni. Dia tarik terus masuk kat tepi tu, duduk lah kat bawah. Duduk, dia cakap duduk diam-diam. Jangan bising. Buat zikir. Dia pun suruh. Dia pun duduk kat situ kot. Dia pun tarik. Tak tahu apa dia tarik Along pun tak tahu. Bukan tak kenal pun. Yelah. Dia tarik macam tu. Dia tarik kita masuk dalam tu. Kita duduk lah. Duduk, yang lain semua dah lepas. Lepas tu dia tutup depan tu. Dah tak boleh lah. Lepas tu imam datang semua. Nampak lah. Dia bagi baca khutbah kat atas tu semua. Alhamdulillah lah. Itu rezeki Along pergi umrah lah. Dapat aku tengok dekat Mekah tu. Jadi tu perkongsian Along mengenai perjalanan dia dekat Mekah lah. Tapi kalau nak tengok cerita Along dengan cerita Acu lebih kurang kan? Lebih kurang rezeki lebih kurang kan? Acu pun dapat orang sponsor untuk lah hari jadi Acu lah. Lepas tu nak bawa ibu pergi, dia pergi tak boleh. Ada satu orang lagi datang sponsor lagi. Tiket. Jadi kita orang dua dapat pergi. Itu adalah kisah kita orang lah. Mengenai selawat kasidah tu, Acu banyak kali dah bagi tahu mengenai keberkahan selawat tu lah. Jadi dalam kumpulan tu kami saling mendoakan antara satu sama lain bila kita baca selawat tu untuk grup lah. Dan masa tu kita orang dalam kasidah tu sangat gah. Ke mana-mana saja orang panggil. Sampai masuk TV, MHI, Al-Hijrah, event besar-besar. Tapi satu perangai yang diorang tahu mengenai Acu ialah bila tiba time duit tu Acu susah. Kan susah keluar duit. Maksudnya bila ada orang nak bagi duit untuk sumbangan dan sebagainya, Acu memang ada problem dekat situ lah. Nak terima sumbangan dan sebagainya. Memang ada problem. Bila pergi ke masjid, bila kami perform dekat masjid, kasidah dalam masjid, kami kasidah dalam masjid, bergendang dalam masjid dengan puak-puak yang tak puas hati bila kami main gendang dalam masjid dan sebagainya. Tapi bila pihak penganjur dia bagi duit dan sebagainya, duit tu semua Acu masukkan dalam tabung masjid. Itu tak, memang perangai Acu. Tapi kita akan balik kepada kisah Along, di mana kita nak tahu masa merawat dengan perawat-perawat mana-mana tak kisahlah, tak payah sebut dekat sini ke dekat sana ke, tak payah sebut. Antara syarat-syarat masa menerima rawatan daripada mereka tu, apa yang paling tadi katalah gigit batu dalam sungai dan sebagainya. Apakah syarat-syarat yang agak tak masuk akal lah yang diorang pernah bagi kat Along selain daripada yang disebut tadi? Along, rasanya kita hold dulu soalan tu. Kita akan sambung dekat part 2 nanti Acu. Boleh tak? Boleh. Sebab boleh. kita nak banyak lagi masa dengan Along. Jadi rasanya macam tak cukup sejam ni. Jadi kita rasa soalan tu kita gantung dulu. Okay? Kita jumpa korang dekat part 2. Acu? Okay, baik. Buat masa ni, kita sampai di sini saja. Kita akan sampai ke episod kedua. Dan saya harap komen, subscribe, share, like. Tak like, jangan tak like banyak-banyak, supaya kita dapat terus kepada episod 2. Tak komen, tak like, kami tak nak naikkan episod 2. Korang carilah Along sendiri, buat podcast sendiri, cari Along sendiri. Soalan Acu tadi pasal last kali soalan tu ialah mengenai apakah perkara pelik, apakah perkara lagi syarat-syarat dan perkara pelik yang berlaku. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu melihat, kami tidak boleh buat apa-apa. Jadi kami tutup untuk episod ini. Kita jumpa pada episod kedua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.